Saya meruqyah orang, kalau dulu saya letak juga tangan, sebab pesanan daripada Dr. Harundin, kalau kita anak murid Darul Syifa, biasanya kita letaklah sentuh-sentuh, proses persentuhan. Tapi secara peribadi, bila saya dah buat ruqyah lama, lah ni saya tak sentuh dan saya akan duduk jauh 2 meter, 3 meter daripada pesakit. Katakanlah abang kita duduk di situ, dia duduk situ, saya duduk di sini dan saya akan baca. Cukup, ruqyah ni cukup dengan dia mendengar ayat-ayat Quran yang kita baca. Tak perlu proses sentuhan. Kerana apa? Hari ni kita sentuh. Bila kita dah sentuh, berarti kita duduk dekat dengan dia. Walaupun berlapik. Tetapi, kita akan ada sedikit bau badan dia, kita bau dan dia akan bau badan kita. Lebih-lebih jenis orang bau badan dia kuat sikit. Bukanlah bau badan yang busuk ni. Maksudnya adalah sikit aura dia tu. Di situ kadang-kadang dia akan menjadi satu tarikan. Pengalaman saya, bila kita berubat orang, ramai orang perempuan dia pun akan bagi tahu macam-macam. Hantar akan jadi apa? Dia lama-lama dia tu bukan dia nak dia nak suruh kita buang jin dalam badan dia. Tapi lama-lama dia tertarik kepada ustaz tu pula. Betul. Lain kali dia mula alhamdulillah saya dah lega dah. Okey. Hari tu main nampak macam teruk kan, macam hang pun jin dah. Hari ni nampak macam okey. Betul-betul dia ke jin ataupun jin masuk dalam badan dia. Lama-lama dia kata macam ni lah ustaz. Boleh tak kalau nak minta lah tolong cari jodoh kat saya ni seorang. Tapi kalau boleh saya nak jodoh tu macam ustaz lah. Macam ustaz. Jaga-jaga mat buah tu.